Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ma'qil bin Yasar, katanya ada seorang lelaki pergi bertemu dengan Nabi SAW. Dia berkata, saya sudah mendapat seorang perempuan yang cantik sahaja, tetapi dia tidak berani. Bolehkah saya mengawininya? Nabi SAW menjawab, jangan. Kemudian dia mari pula kali yang kedua. Nabi SAW larang juga dia. Mari pula kali yang ketiga. Ketika itu Nabi SAW bersabda, kamu berkahwinlah dengan wanita yang pengasih dan peranak, kerana aku akan berbangga dengan kamu terhadap umat-umat yang lain. Ada seorang lelaki pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, saya dapat perempuan comel saja. Comel perempuan, tapi comel saja. Ada juga orang yang menterjemahkan begini, dia pakai, saya dapat dah perempuan yang cantik dan perempuan yang berkedudukan, yang berketurunan mulia, dapat dah. Tapi dia tak melahirkan anak. Dia ni mandu. Tak tahulah, dia tak ada anak lah. Dia tahu mana tak ada anak. Dia tahu dah bukan perempuan ini nikah dah. Dulu 2-3 orang dia katakanlah nikah dah, tak ada anak. Kalaulah perempuan ni anak dara, tak menikah lagi, macam mana? Dia kata dia tidak beranak, dia nak beranak, dia tak nikah lagi. Mestilah ni hak berkenaan ni, perempuan yang berkenaan ni orang sudah nikah dah. Jadi hak perempuan ni comel, ada dah, ada kedudukan, keluarga molek pun ada dah. Tapi dia ni tidak beranak. Jadi bolehkah saya nak nikah dengan dia? Dia tanya Nabi. Nabi kata tak salah. Lepas tu kali yang kedua pula pergi, tanya lagu tu, Nabi larang juga. Kali yang ketiga dia pergi, Nabi SAW berkata, kamu berkahwinlah dengan perempuan yang pengasih dan peranak, jenis ramai anak. Jenis ramai anak. Aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan umat-umat yang lain akan datang. Di hadapan umat yang lain, istilah sekali dengan Nabi dia lah. Sekali Nabi bagi masing-masing umat tu. Jadi di sini Nabi SAW tak kalau boleh gak nikah dengan hak tidak berani. Hak ramai anak boleh melahirkan anak ramai, hak tu lagi boleh. Hak lagi dia kena. Tapi kalau ramai pun sekabut dah. Ramai tak jadi, tak seh lagu tu. Ramai hak kuat-kuat, hak jujur, hak molek-molek. Hak tu hak naknya. Kamu kahwinilah perempuan yang peranak. Peranak ni lagu mana? Satu, kita tengok keturunan dia. Ramai. Jadi bakal ramai. Dua. Yang ketiganya peranak lagu mana? Kalau tak boleh anak, buai roh hidup kerana nyakit. Anak beranak lagu mana? Jangan dia kena hak sihat, hak boleh melahirkan anak pula ramai kalau boleh. Jadi semua tu ambil kira belakang. Kalau jaga hak tu molek. Antaranya salah satu tandanya kita nak tahu mana beranak molek sihat, dia tu mari molek. Setengah-setengah orang dia kata hak beranak ni mana? Kita menikah awal lah dengan dia. Tak boleh. Kalau menikah awal sangat anak sudah mati. Orang kata buah tidak masuk molek. Jadi gugur ataupun mati. Kalau mudah sangat. Jadi dengan sebab tu hak sedang molek ni maksudnya kita kata al-walud. Kalau dia sudah kahwin dah, memang dia ada anak. Kita nak menikah dengan dia. Kita kalau boleh tak seramah nikah nak seorang lah, tapi nak anak juga. Dia sudah ada anak. Mana dia ada kelayakan lah kira-kira. Dan dia sihat. Boleh lah nak nikah dengan janda pun. Kalau anak dara, dia sihat. Keturunan dia jenis lama. Boleh. Gitu maksudnya. Al-wadud, pengasih, penyayang. Jadi hak ni sifat ni, perangai ni pun kita kena pilih. Ada hak jenis kasar, ada hak jenis lembut. Jadi kita nak jenis mana? Kena ambil kira lah. Kalau kita beri makan, nak makan sedap saja, kena cari hak pandang masak. Cari hak tak pandang masak, sudahlah. Susahlah kita makan kedah sama. Nak bayar takut dia serah hati, subik makan kedah. Dia jadi lagu tu. Jadi kita nak apa dia? Hak Nabi suruh pilih, dia suruh cari hak penyayang. Bila dia sayang, kita pengasih, dia akan belajar. Dia tak pandai pun. Zaman sekarang ni, zaman internet, boleh tahan nak belajar dalam internet tu, nak masuk gapo. Kalau dia sayang, dia nak jaga hati kita, dia akan belajar hak tu. Jadi hak utama, sebab tu Nabi kata penyayang, bukan pandai masuk. Kalau dia sayang kita, dia akan belajar hak tu. Hak tu boleh belajar. Lepas tu sifat-sifat lain, ngasih, kasar, lembut, ni ada belakang ni. Setengah-setengah bangsa memang kasar. Hak tu kita kena tahu. Setengah-setengah orang dia kata bangsa lain bagus, comel lah, macam-macam dia. Dia tak boleh tengok situ saja. Orang yang tak biasa dengan bangsa-bangsa luar ni, dia kata gitulah. Kita hak biasa duduk negeri orang ni, kita tahu banyak perkara kasar. Setengah-setengah cara duduk dia lakoh lah. Tak ada berhalu. Berat juga tu dia termeak tu. Susah juga nak baiki. Jadi kalau kita menikah, cara aku nak baiki hak tu nak baiki sekali-sekali tu,
Banyak pesen juga perempuan ni. Tegur sekali masa lama 4-5 hari. Jenuh lah, banyak benar lah benda ni. Dah lama-lama kita tak berani tegur, malah tegur. Sebab kalau tegur jadi lagu lain lah. Nak duduk kau gitu selama-lama. Ini maksudnya perangai. Dan ayat al-wadud tu sifat yang paling utama hak kena jaga, iaitu pengasih penyayang. Hak lain-lain tu utama juga, penting juga, tapi hak ni dah pasal. Kita nak tahu mana penyayang, pengasih. Tahu keluarga dia jenis kecek lembut, beralu. Sifat tu maksudnya kena ambil kira. Dia beralu ke tidak? Kalau tidak kan susahlah kita. Hak ni kena ambil kira. Jadi Nabi sebut di sini, aku akan berbangga dengan ramainya bilangan kamu. Jadi ramai ni satu kelebihan. Mungkin satu ketika ramai ni serabut. Kalau keluarga kan masa kecil serabut ramai. Tapi kalau dah besar-besar, ringan banyak. Kalau seorang lebih pun, kalau boleh anak seorang, lebih seorang tu. Kata lebih. Kalau kurang, tak ada dah lah. Hak jadi penawan. Tapi kalau ramah, hak ni lebih kot ni, kurang kot ni, hak ni ada lebihan, dia boleh menambah. Sebab tu kalau bangsa pun bangsa yang ramah lebih baik lagi daripada hak kurang. Kalau kita tengok sunnah Nabi ni, hak Islam ni, dia ajar boleh nikah dengan berbagai-bagai bangsa. Tu pun nampak nak suruh ramah, nak suruh berbagai, boleh nikah ramah. Ayo dah belakang tu suruh cari perempuan yang beranak, mana memang nak ala gitu. Tetapi dia tak say juga kalau ramah pun ramah hak jadi sakit kepala. Tak say juga, tak perlu ramah kalau tu baik sikit. Baik sikit pula. Tapi di sini bukan bermakna Nabi larang ni makna haram. Tidak. Nikah dengan orang mandu tidak haram. Nikah dengan orang anak sikit tidak beranak tidak haram. Cuma ini anjuran, nahi irsyadi orang panggil. Bukan nahi tahrimi. Bukan haram. Sebab tu dia kata ia tidak memberi arti haram. Ya, boleh nikah setengah-setengah orang. Memang dia nak buat lagu tu. Jadi masing-masing lah. Kita tak boleh kata. Dia tak say anak dia ramadah. Dia tua. Jadi nak nikah hak tak boleh anak. Tak boleh anak pun tak apalah. Nak teman je, nak saing di masjid. Misalnya kita kata. Atas pilihan dia. Dia tak say dah serabut dengan anak. Ramadah anak. Alik lelaki ni pun ramadah, alik perempuan ni pun ramadah. Masing-masing sudah boleh bawa diri belakang. Cuma nak cari teman, boleh pergi sekali semayang, nak pergi mana-mana. Suka. Ada orang nak lagu ni, tak perlu dah kepada anak. Jadi kalau kata tak boleh, hak tidak beranak tak boleh menikah, ataupun hak mandu tak boleh kita menikah, itu tutup rahmat Allah SWT tu. Orang dia mandu, dia sudah tidak dapat anak, sudah gapo pun dia masih perlu lagi rumah tangga. Dia tidak kata anak semata-mata menikah ni. Tidak semata-mata. Tu banyak lagi hak lain. Jadi ambil kira hak tu, kita tak boleh pakai hadis ni hak Nabi kata jangan, tak sah lah. Tak sah lah tu bukan makna haram. Cuma Nabi royak ke dia boleh jadi kira-kiranya orang ni orang muda lagi. Janganlah lepas peluang ketika patut dapat anak, kita dapat anak lah. Gitu maksudnya.